Masalah trader yang tak konsisten, kalau misalnya you sekejap profit, sekejap loss, masalah utama ni bukan sebenarnya ialah pasal teknik sebenarnya. Ramai trader dia ingat ialah masalah dia teknik. Sebenarnya masalah utama ialah tak ada struktur, tak ada kerangka, tak ada jalan kerja. Sebab mostly tak konsisten ni ialah dia ingat solution dia ialah teknik. Saya boleh cakap pada abang kakak, kawan-kawan adik-adik ialah dia bukan pasal teknik. Dia adalah iaitu you perlukan structure. Apa maksud structure? Contoh paling basic, kita tak perlukan 100 teknik trading pun. Kita perlu satu cara saja yang saya panggil one good setup. So ini komponen dia. Nombor satu ialah kena ada proven trading method. Kena ada method yang berkesan. Okay, method yang memang kita pakai tu dah ada proof of concept. Bukan minimum 3 bulan. Biasanya saya ni ambil masa bertahun lah untuk proof of concept tu. At least setahun lah. Macam tu. Yang kedua, maksudnya proof of concept tu dia dah ada win-loss ratio yang stabil. Kita guna benda sama. Setiap kali kita tukar memang dia akan berubah dia punya result dia nanti. Okay, yang kedua, ini key dia juga. Komponen dia. Money management. Money management ni kena always low risk money management. Kalau tidak dia tak jadi kerja lah. So low risk money management ni saya always gunakan, saya punya proportion ialah $1,000 akan guna 0.01. Layer hanya 1-2. Okey, saya faham nanti kakak-kakak kata result dia macam mana. Result dia ialah akan dapat dalam 3%, 3-5%, 5-10%. Bila nak kaya? Kaya tu kita pakai scaling. Itu dalam scaling game plan. Sekarang ni nak cerita macam mana nak konsisten tu. Okey, yang seterusnya kena ada risk driven mindset. Risk driven mindset ni maksudnya ialah kena ada ability untuk jelas yang kita objektif trading kita ni kita nak protect capital. Jadi decision making kita always based on risk driven. Bukannya iaitu reward driven. So ini key utama yang saya nak, yang geng-geng tak konsisten lah, mungkin abang kakak atau baru nak mula, ambil dia punya tip ni daripada awal supaya tak terkena lah. Ramai trader kadang-kadang saya jumpa 5 bulan ke 5 tahun, kadang 10 tahun, 15 tahun pun masih lagi duk ingat isu dia teknik, dan dia bukan isu dia teknik. Itu saya boleh garanti lah. Alright, sebab teknik ni semua berkesan sekarang ni. Cuma ulangan dia, repetition dia. Macam Bruce Lee kata, dia tak takut dengan orang ada 10,000 jenis setup. Dalam kes kita setup lah 10,000 jenis tendangan, tapi dia takut dengan ada satu tendangan yang praktis 10,000 kali. Itu yang paling dia takut lah. Okay, dia simple ya. Nak konsisten, kena ada one good setup, lagi satu one good trade, fokus kepada iaitu survive, fokus kepada fresh state, dan dia akan bina konsisten. Dan konsisten ni dia always low risk. Dia tak ada high risk. Macam nak kaya, guna scaling. Alright, tip simple. Saya dekat Taiwan lagi ni, sambil tu dia panggil Shifen Waterfall area sini. Nanti saya akan bagi lagi masa ke masa. Jumpa lagi.